Mana edible juga muat ya. Ada. Oh, kalau kalian duduk atas kali tu. Orang tanya aku apa pun kalau keren atas. Mesti ada sebab. Mau main belakang dah tu. Siap kilometer tu. Main belakang dah tu. Tapi kilometer tak betul tak? Kilometer tu Kilometer tu tak? straight line Google. Google ni. Straight line bukan kilometer. Dua net ni. Yang lebih menariknya, tadi saya sebut, tadi saya dengar maklumat-maklumat yang berkaitan dengan projek ini. Yang lebih menarik ialah kerana inisiatif ini dibuat oleh anak Pulau Kerai. Itu yang lebih menarik. Abang Iqmah kita, dan bukan barulah, memang keluarga yang baik daripada dulu lagi. Ayahanda Haji Dania ni ahli Jemaah Masjid Pondok Sungai Rodian. Baik dengan ayah saya lagi, dan hari ini pun anak-anak pun alhamdulillah kalau balik pun jadi ahli Jemaah di Pondok Sungai Rodian juga. Jadi alhamdulillah ini satu kebanggaan lah, bukan sahaja untuk warga penduduk di sini, tapi sebenarnya bila sebut orang Kuala Kerai ini, saya sendiri sebenarnya di mana-mana saja kalau saya pergi, sama ada restoran ataupun apa-apa usahawan yang melibatkan Kuala Kerai ini, memang saya carilah. Tapi oleh kerana boleh jadi di sini ni sebab dekat sangat lalu hari-hari, jadi tak sempat nak mari. Jadi tahniahlah, tahniah, ini satu inisiatif baik yang boleh dikembangkan insya-Allah. Terima kasih Bibi. Okey, terima kasih. Tahniah. Terima kasih. Pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada pengurusi dan juga kuasa Garden Aid yang diketuai oleh Abang Iqmah kita. Dan sebenarnya saya sendiri lama dah dengar cerita berkaitan dengan Garden Aid ni. Sejak projek ini dilaksanakan, tapi belum berkesempatan untuk hadir. Sehinggalah pada hari ini 10 hari bulan Julai 2023 barulah berkesempatan hadir. Dan memang saya amat teruja lah dengan inisiatif dan juga projek yang dilaksanakan ini, yang sebenarnya boleh dikembangkan oleh komuniti lain, dan kawasan ini boleh kita manfaatkan di belakang rumah, lorong belakang yang biasa kita dengar di tempat lain, di negara lain. Walaupun tanah disempit saja di tempat-tempat lain, tapi mereka gunakan dengan sebaik mungkin. Dan hari ini inisiatif yang baik ini sebenarnya kalau ada peluang untuk dikembangkan kepada komuniti lain yang boleh juga mengambil peluang daripada ruang yang ada di belakang rumah, yang bukan sahaja menjadi konsep tanam sendiri dan makan sendiri, tapi sebenarnya ruangan itu boleh nampak cantik dan juga menarik. Dan alhamdulillah saya tengok tadi pun banyak plak-plak anugerah yang telah diterima oleh pihak komuniti ataupun Garden Aid ini. Dan ini menunjukkan bahawasanya perkara ini sebenarnya disenangi oleh bukan sahaja oleh warga kita ataupun oleh penduduk kampung kita, penduduk setempat, tapi sebenarnya inisiatif ini sebenarnya pihak PBT, pihak kementerian, pihak kerajaan juga sebenarnya suka untuk melihat. Dan kalau kira kerajaan sendiri banyak menghabiskan peruntukan untuk projek-projek yang menarik seperti ini, tetapi kalaulah tidak disambut dengan sebaik mungkin oleh pihak komuniti, sudah pasti sebenarnya tidak akan berjaya. Dan saya difahamkan di sini dimulakan oleh pihak komuniti, bukan kata daripada kerajaan yang mencadangkan, lepas tu barulah kerajaan ambil alih. Jadi ini satu perkara yang cukup baiklah, dan saya amat terujalah dengan projek yang cukup menariklah di ini. Sebelum ni saya ada tengok ada keluar dalam paper, tapi tak sempat hadir lagi. Jadi tahniahlah kepada penduduk ataupun kepada pemilik rumah di Taman Perwira. Okey, terima kasih. Lagi. Dua kaki. Baru tengok dia cuk lama ramai. Tak sepak batu lagi tu.